Rumah macam ni gaji 4,000 dah boleh apply. Ini adalah first double story terrace yang dapat sekali furniture. Let's go, kita tu dalam rumah. Selain daripada free furniture, korang boleh dapat 0 yuran government dan 0 down payment. Maknanya 1 sen pun tak payah keluar. Amin, tak kecil dan tak besar. Siapa yang tak suka masak tu dah cukup dah untuk korang. Dan yang ini bahagian dapur selalunya banyak sangat costing kan. Okeylah, bagi dapur macam ni. Dah, jangan banyak minta. Kita tengok lagi bahagian belakang. Siap ada bagi area fully extend dekat sini, so korang tak perlu keluar costing lagi untuk buat renovation. Di bahagian bilik air, apa lagi? Bilik air pula kita bagi sulitan. Bahagian bilik bawah pun ada bagi wardrobe untuk korang. Yang nak beli rumah untuk tahun ni boleh tengok dulu untuk rumah ni. Jimat juga untuk progressive interest. Lalunya ramai tanya saya, rumah fully extend ni nak sidai baju kat mana? So dekat sini untuk korang. Orang luar Melaka, siapa yang nak cari dekat dengan area tol boleh consider dulu untuk rumah ni. Dan orang dalam Melaka pula, sebut sahaja Bukit Katil memang semua orang kenal. Bulanan hanya 2,300 sahaja, korang boleh consider untuk rumah sebesar macam ni. Inilah Ozana, fasa baru dan projek baru PM saya untuk dapatkan voucher terkini. Bye guys.